Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mat maula wa ni'mal nasir. Inna fatahna laka fathan mubina wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Ismail bin Mat, Ketua Penolong Pengarah Kanan S4PD Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang dihormati Encik Cik Almizan bin Cik Ali, Pegawai JKM Daerah Marang, dan yang saya hormati juga Cikgu Nurul Azli daripada Pejabat Pendidikan Daerah Marang, serta barisan pengetua, guru besar, serta wakil-wakil dan para sahabat yang bersama dalam talian kita pada petang ini. Jadi petang ini kita mengadakan secara dalam talian lah untuk taklimat berkaitan dengan bencana monsun timur laut yang bakal kita alami tidak lama lagi. Walaupun orang kata monsun timur laut ini merupakan rutin tahunan untuk seluruh negeri Terengganu, namun perkara yang rutin ini kita tidak boleh mengambil mudah dan remeh, dan kita perlu memastikan kesiapsiagaan kita sentiasa berada di tahap yang tertinggi. Dan petang ini insya-Allah kita akan bersama dengan sahabat kita Encik Ismail, KPPK S4PD daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, dan juga Cik Amizan bin Cik Ali daripada JKM yang akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan bencana monsun timur laut dan persiapan atau persediaan yang perlu kita laksanakan. Saya yang mewakili warga Pejabat Pendidikan Daerah Marang mengucapkan jutaan terima kasih pada Cikgu Ismail di atas kesanggupan beliau, dan orang kata beliau dapat meluangkan masa untuk memberi taklimat kepada seluruh guru besar, pengetua dan wakil guru besar dan pengetua untuk daerah Marang. Dipersilakan tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Salam Malaysia Madani, salam memacu prakarsa pendidikan. Terima kasih pada Cikgu Al-Huda, Timbalan Sektor Perancangan PPD Marang, sahabat-sahabat daripada PPD Marang, Tuan Amizan daripada JKM, terima kasih kerana bersama pada petang ni. Sahabat-sahabat pengetua guru besar daerah Marang, tuan-tuan perempuan dan rahmat Allah sekalian. Saya pun dalam kereta ni baru balik daripada Kuala Nerus. Baik, tuan-tuan perempuan, macam Tuan Musi beritahu tadi, monsun timur laut ni adalah perkara yang rutin lah bagi kita. Tapi kalau ikut pada ramalan daripada Met Malaysia yang kita buat mesyuarat pembentangan di PJPN baru-baru ni, kemungkinan benda monsun timur laut kita ialah pada kadar purata lah, iaitu tidak terlalu besar. Harap-harap kita doa begitulah. Dengan trend hujan petang sekarang ni, kemungkinan Met Malaysia menjangka hujan kita pada kali ini ialah monsun timur laut kita ialah pada purata, yang tidak besar lah. Okey, tuan-tuan perempuan, pertama sekali saya ucap terima kasih lah pada semua sahabat-sahabat pengetua guru besar yang di mana sekolah-sekolah mereka telah menjadi PPS pada fasa 2024-2025, dan juga sekolah-sekolah yang telah mengalami banjir telah mengambil tindakan yang sepatutnya lah, terutama dari segi permohonan peruntukan pembaikian. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat semua, kita minta supaya semua PPD lah mengadakan mesyuarat pengurusan bencana, kalau boleh sekurang-kurangnya setahun tu sekali lah, sebab kita monsun kita pun pada akhir tahun. Jadi sebagai langkah persediaan pada semualah untuk menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pada bulan November, biasanya November sehingga Mac
Tapi biasanya kita hanya dalam bulan 1 tu dah, bulan 2 tu dah semakin reda lah. Jadi persediaan ni kita kena laksanakan sebagai usaha kita untuk mengurangkan kerosakan ataupun kemusnahan kepada premis kita dan juga keselamatan nyawa anak-anak kita. Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, tiga lah yang surat peringatan ataupun SPI yang perlu diingat semua sekali lah. Yang pertama ialah ni dicuba buka ni. Okey. Yang pertama ialah SPI bilangan 6 tahun 2021 penambahbaikan jawatankuasa pengurusan bencana peringkat kementerian dan juga premis institusi pendidikan. Baru-baru ni saya dah minta supaya semua PPD membuat kutipan penyelaras ataupun setiausaha pengurusan bencana di peringkat sekolah. Yang ini sebenarnya diminta oleh BPSH, dan kalau kita tengok pada surat keliling bilangan 6 ni dah jelas menyatakan bahawa setiausaha bagi pengurusan bencana di peringkat sekolah ialah PKM. Tapi apapun saya dah minta supaya PPD tidak memberi penekanan kepada jawatan tu lah, sebab jawatan tu kita serah pada sekolah sama ada nak lantik PKM ataupun mana-mana guru lah yang pihak sekolah merasakan yang itu paling sesuai. Cuma kita nak bila berlaku bencana dari segi pengurusan data dan juga maklumat kejadian tu, kita nak benda tu ada dilaporkan. Itu yang paling utama sekali lah. Jadi siapa pun yang pihak sekolah lantik kita tidak pertikaikan. Kemudian yang kedua yang saya tujuan kutipan tu ialah sebenarnya BPSS dalam usaha untuk memperkenalkan portal air bencana. Jadi proses pembinaan portal air bencana ni masih lagi dalam proses kita panggil uji lari lah. Baru peringkat PPD dan JPN saja. Jadi sama ada dilaksanakan atau tidak pengisian laporan bencana menggunakan portal air bencana KPM ni, saya tak boleh nak maklumkan kini. Tapi kalau ada surat arahan untuk penggunaan portal air bencana ni, saya akan buat penataran semua di peringkat PPD dan sekolah, insyaAllah. Kemudian yang kedua ialah SPI bilangan 2 tahun 2022 garis panduan pelaksanaan peraturan pendidikan. Yang ini inti kepada SPI ni ialah apabila berlaku bencana, tanggungjawab untuk menutup sekolah itu letak pada tanggungjawab PGP. Jadi PGP boleh membuat penilaian risiko, kesediaan untuk sekolah beroperasi atau tidak, itu terletak pada PGP. Jadi PGP ada kuasa kat situ. Walau bagaimanapun sebelum penutupan sekolah berlaku disebabkan oleh faktor bencana tadi, minta dimaklumkan dulu terlebih dahulu, terutamanya kepada Tuan PPD lah, supaya ada perbincangan dan pemakluman kepada pihak PPD. Jadi kalau pihak sekolah merasakan memang tidak boleh sekolah beroperasi, PGP boleh serta-merta mengisahkan sekolah akan tutup dan dimaklumkan segera kepada ibu bapa supaya tidak timbul isu lah. Ibu bapa dah pergi sekolah, terpaksa ambil anak semula. Okay, yang ketiga ialah surat pemakluman berkaitan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Yang ini untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, surat ni masih belum dikeluarkan oleh BPSS, tapi kita boleh ambil yang tahun 2024 punya kerana kandungannya tetap sama. Cuma BPSS tidak mengeluarkan lagi surat kesiapsiagaan ni kerana Med Malaysia masih lagi belum mengisytiharkan benda
permulaan musuh timur laut, jangkaan dia lah. Macam saya kata tadi, surat ni akan dikeluarkan jika Met Malaysia membuat peristiharan bahawa musuh timur laut akan berlaku pada masa tertentu. Jadi tapi boleh digunakan surat pemakluman ni yang tahun lepas punya, ia lebih merujuk kepada tahap kesiapsiagaan kita lah di peringkat sekolah, peringkat PBD dan juga peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Okey. Okey, seterusnya di okey, yang ini saya sebut dah tadi, surat SPI bilangan 6 tahun 2021, penambahbaikan Jawatankuasa Pengurusan Bencana. Saya ucap terima kasih kepada semua pengetua besar daerah Marang yang telah memberi maklumat berkenaan pada minggu lepas kita dapatkan. Okey, seterusnya. Yang ini yang garis panduan pelaksanaan peraturan ni, tuan-tuan boleh tengok yang ni masa mana murid kita boleh dicutikan, masa mana pegawai-pegawai kita boleh dicutikan. Jadi tuan-tuan boleh tengok ni bersama dengan peraturan cuti yang dikeluarkan oleh yang membolehkan pegawai berkenaan bercuti atau tidak. Yang ini selalunya jadi isu lah. Masa mana sekolah boleh tutup, masa mana AKP ataupun pegawai boleh diberikan cuti. Jadi kalau ikut pada surat kebenaran cuti disebabkan oleh bencana, hanya keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Contohnya rumah terkepung contohnya, rumah pegawai ataupun AKP terkepung, dia tak boleh nak keluar. Kalau situ dia boleh mohon cuti. Tapi kalau AKP atau pegawai duduk di PPS, sekolah boleh dihubungi. Sebenarnya pegawai dan AKP tu kena pergi sekolah. Dia tidak memberi totally cuti, kebenaran cuti secara sembrono lah. Jadi boleh tengok pada surat berkaitan dengan cuti tu. Okay, so ini okey, yang ini kalau saya tak mahu perincikan yang ini, kalau tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua tengok kepada surat penambahbaikan, panduan kesiapsiagaan. Yang ini dah ada apa yang kalau sekolah banjir, apa yang kena buat semasa, sebelum, semasa dan selepas, dan juga kalau sekolah jadi PPS, apa yang perlu dibuat sebelum, semasa dan selepas. Jadi bagi sekolah-sekolah yang dah biasa dengan isu banjir dan juga PPS atau dua-dua sekolah mengalami situasi tu, dia benda ni dah jadi satu yang biasalah. Cuma yang paling utama sekali, kita kena bersiap siaga lah, sebab kemungkinan banjir boleh berlaku bila-bila masa dan di mana sajalah. Jadi kita tengok ada tempat-tempat tertentu, sekolah-sekolah tertentu yang sebelum ni tak pernah berlaku banjir, berlaku pada kejadian yang dijangka tak pernah berlaku, tapi pernah terjadi juga. Jadi ini kita tingkatkan kesiapsiagaan, terutamanya yang melibatkan aset dan juga dokumen-dokumen utama lah di peringkat sekolah. Jadi tanggungjawab semua sahabat-sahabat PGB lah untuk memberi penekanan kepada peranan dan juga langkah kesiapsiagaan kita menghadapi sama ada sekolah kita siasa banjir atau yang tak pernah banjir, ataupun sekolah kita yang tak pernah buka PPS ataupun yang pernah jadi PPS. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita saya dah maklum dalam Musyawarah Pengurusan Bencana peringkat SUK negeri dan juga baru ni di peringkat jabatan, supaya sekolah-sekolah menengah dikecualikan daripada menjadi PPS. Memandangkan sekolah-sekolah menengah ni ialah waktu peperiksaan utama kita. Kita tak mahu menjadi macam tahun lepas, ada sekolah yang tengah menjawab ujian lisan. Maklumlah bila main dengan orang kampung ni, dia tak kira
keadaan mana pun dia hanya mengikut kehendak dia je lah. Jadi kita dah maklumkan supaya sekolah-sekolah menengah dikecualikan daripada jadi PPS. Tapi untuk makluman tuan-tuan, kalau pengurusi bencana di peringkat daerah ataupun GPBD iaitu DO agak untuk kita buka sekolah sebagai PPS, kita kena akur sebab masa bencana pegawai yang berkuasa ialah DO. Cuma kita cuba bincang semulalah kat mana-mana yang kita boleh kecualikan dijadikan tempat sebagai PPS. Walau bagaimanapun kita usaha supaya sekolah menengah tidak jadi PPS. Sekolah rendah kita minta bersedialah tidak ada kecuali walaupun sama ada sekolah itu digazetkan ataupun tidak digazetkan. Sahabat kita pegawai daripada JKM ada maklumat lah mungkin berkenaan dengan sekolah-sekolah kita yang dah digazetkan sebagai PPS. Okey, soalnya yang ni tak apalah, yang ni saya dah maklum tadi Okey, ini portal ataupun rujukan kepada info-info bencana. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, kita akan kepada portal air bencana daripada JKM. Sebab tu kalau BPACS dia akan tengok jumlah ataupun PPS yang dibuka dalam portal bencana JKM. Dia kata kalau contohnya Marang ada 10 tapi yang kita lapor ada 9, BPACS akan tanya kita di mana satu lagi. Jadi dia akan sumber utama BPACS ialah info bencana JKM. Jadi kita minta sahabat-sahabat di daerah untuk apa saja pelaporan berkenaan dengan sama ada sekolah jadi, terutama yang jadi PPS lah, dimaklumkan segera kepada PPD dan juga mengisi kita punya sistem pelaporan bencana. Yang lain-lain tu tuan-tuan puan-puan boleh sahabat-sahabat semua boleh tengok maklumat-maklumat bencana. Di Marang ni kita tak bimbang mana sebenarnya, dia tidak terlalu besar berbanding dengan daerah-daerah lain seperti Besut, Hulu Terengganu, yang Kemaman yang biasanya besar bencana banjir ni lah. Jadi Marang ni hanya sekolah-sekolah tertentu yang tak besar seperti yang saya maklumkan beberapa daerah tadi. Okey, seterusnya. Jadi okey, bagi sekolah-sekolah yang ada dah pernah dijadikan PPS ataupun yang telah mengalami banjir, kita ada menyediakan aplikasi AppSheet. Jadi kalau buka ni semua nanti kita minta PPD untuk kongsikanlah link ini kepada semua sekolah. Jadi semua pelaporan sama ada sekolah banjir ataupun sekolah PPS, kita minta setakat ni kita akan masih lagi menggunakan AppSheet yang JPN sediakan. Jadi benda ni mudah saja untuk tuan-tuan sahabat-sahabat membuat pengisian lah. Sebab tu kita kata tadi, siapa yang perlu mengisi kepada link ini ialah yang tuan-tuan lantik tadi. Siapa yang mengurus bencana pada peringkat sekolah masing-masing lah. Jadi kalau serah pada guru data, maka guru data lah yang akan mengisi dia lah. Jadi itu kita serah pada kebijaksanaan sahabat-sahabat di sekolah. Okey, apa yang ada dalam AppSheet kita? Cuba buka link. Tekan. Nombor. Boleh buka tak link tu? Boleh. Buka. Sekejap tengah share balik. Tengah buka dah, kita share mula. Okey. Okey, kalau sahabat-sahabat semua masuk dalam link ini,
dia akan keluar tengah loading Tapi sekolah-sekolah yang pernah menjadi PPS dan juga sekolah banjir dah biasalah dengan sistem ni Okey. Okey, kita tengok situ ada data gelombang 1. Cuba tekan data gelombang 1 tu. Okey, kat situ kalau sekolah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua dilanda banjir, banjir G1 tu lah gelombang 1, tekan 1 kat situ. Banjir tu. Okey, pergi dekat tambah tu. Okey, pergi kat tambah tu, yang atas tu tak usah ganggu apa-apalah sebab dia automatik, dia bacalah. Cuma tambah je itu PPD, PPS. Okey. Contohnya boleh nanti kalau kongsikan ni sekolah boleh cuba bukalah. Sekolah apa PPS banjir. Okey, kalau banjir okey tu betul tekan sekolah. Okey, saya ambil contoh dulu satu. Tekanlah mana-mana pun tak apa. Okey, PPS. Cuba tekan situ. Okey, kalau PPS lah, kalau tidak tak payah tekan lah sebab dia bukan PPS Okey, banjir. Kalau you tulis tandakan lah, pilihlah mana satu tu Okey, kemudian banjir 1. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, kita ada 5 kali banjir kalau banjir 1 pilih je lah situ ambil 1, lepas tu dia pulih tutup balik. Nanti biasanya kalau saya akan telefon lah ke PPD sama ada kalau dah banjir tu kita minta dia tutup balik lah. Okey, sampailah yang kelima yang kelima. Lepas tu kalau 5 dah ada, yang keenam apa yang kita perlu buat? Delete yang tarikh 1 tu. Okey. Betul, kalau ada kerosakan, okey, tulis tandakan kerosakan. Peranan ni supaya kita dapat maklum kepada pihak SIP untuk membuat permohonan untuk peruntukan lah. Okey, yang lain-lain tu boleh tengok lah apa yang ada situ. Yang akhir saya nak tengok kat situ ialah okey, ni boleh masukkan gambar semua sekali Okey, yang kat sini, yang jawatan tu ialah bukan disediakan tu ialah bukan pegawai tadi tu Yang disediakan sini ialah PGB. PGB bukan cikgu yang mengisi data tadi. Boleh faham tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua? Jadi itu yang kita minta okey, akhir sekali simpan lah. Kalau tak simpan, benda tu takkan timbul pada data kita Okey, boleh Okey, balik semula Lee. Okey, cuba balik semula tadi. Okey, kalau PPS kita tekan je lah, sama juga macam tadi juga. Cuma yang PPS ni dia akan melibatkan jumlah murid ni, jumlah pelajar Yang ni kita alhamdulillah setakat ni sahabat-sahabat di sekolah banyak membantu kita lah. Cuma sekarang ni JKM ada sistem sendiri yang semakin kita tengok hari tu yang semakin canggih lah, boleh memberi tahap budak sekolah dia mengikut umur jadi yang ni mungkin sahabat Cik Amizan boleh buat sikit penerangan kita lah. Okey, jadi kat situ cuba naik atas mula ni, atas mula. Okey, kat situ ada jumlah okey ni. Untuk yang SPM tahun ni, kita di urus bencana kita tak akan kutip data calon SPM yang kita semanji sebab kita dah selaraskan
teruskan dan sahabat-sahabat pengutul besar pun dah maklum kot rasanya. Semuanya akan data-data berkenaan dengan calon SPM kita semua akan dipungut oleh sektor pentaksiran dan peperiksaan di jabatan. Jadi kita hanya mendapatkan data murid yang masuk di PPS kita dan juga AKP ataupun pegawai. Kat situ cuba naik atas sikit ni. Okey, jumlah murid tambah je lah kalau ada situ. Lepas tu ada calon SPM kalau ada, kalau kena boleh kena pasti tambah je lah situ. Okey, cuba tekan, ada tak? Cuba tekan situ, ada kan? Ada tidak kan? Ada tidak, okey tak apa. Untuk calon SPM vaksin ni tak perlu, kalau nak isi pun tak apa, kalau tak mau isi pun tak apa. Okey, jika ada itu boleh tambah, tapi macam saya maklum tadi, calon SPM kita tak kutip, yang ni akan kita serah pada SPP. Okey, soalnya okey, jumlah guru atau pensyarah yang masuk, jumlah pegawai masuk, jumlah murid bila dah masuk nanti di akhir nanti kita akan susun semula bila dah berlaku pengurangan. Jadi yang ni kita yang pertama saya ucap terima kasihlah pada sekolah-sekolah yang pernah jadi PPS yang telah membantu kita dari segi pengurusan data ni. Okey, yang ni okey, seterusnya okey, yang ini pun sama macam tadi, kita ada 5 kali PPS buka tutup. Jadi kalau biasanya maksima kita dalam 3 kali je lah yang buka tutup ni. Okey. Catatan tu nanti boleh maklum lah depan catatan tu PPS dibuka pada pukul berapa, ada berapa warga yang masuk je. Catatan tu catatan ringkas saja. Okey. Okey, kemudian macam yang tadi juga kita simpan data tu. Jadi data tu akan sampai kat kita sebab di peringkat PPD dan JPN akan membuat semakan kepada data yang dia pengisian. Untuk yang saya kata tadi, yang untuk PPS kita akan semak juga dalam info bencana JKM untuk kita tengok jumlah JKM buka PPS dengan jumlah yang kita laporkan dalam AppSheet kita ni lah. Okey, baik. Okey, jadi setakat ni saya maklumkan kepada semua sahabat lah. Yang pemantauan tu untuk PPD saja. Kemudian bila kita dah isi nanti dia akan keluar analisis tu. Jadi yang ini yang kita bina untuk memudahkan kita mengumpul data pada peringkat PPD dan juga jabatan. Okey, jadi setakat pada hari ini pengumpulan data banjir kita masih lagi menggunakan AppSheet. Jadi kalau ada perkembangan terbaru penyelarasan penggunaan portal air bencana daripada BPSIS, kita di peringkat JPN dan PPD akan turunkan seberapa segera kepada semua sekolah lah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Mohon sahabat-sahabat BPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana monsun timur laut, dan kita doa mudah-mudahan lah monsun timur laut pada kali ini tak terlalu besar. Dan juga saya dimaklumkan JKM juga Cik Bizan boleh bantu, cikgu-cikgu kita juga boleh menjadi sukarelawan di bawah JKM yang saya dimaklumkan juga akan dibayar allowance. Mungkin Cik Amizam boleh bantu kita untuk menjelaskan berkenaan lah. Jadi itu saja daripada saya buka pertanyaan daripada sahabat-sahabat BGP ataupun mana-mana ahli kita yang ada pada ni. Sebab Tuan Timbalan. Ya tuan. Sudah? Ya tuan. Saya tunggu ada soalan daripada sahabat BGP sebab saya tak ikut terus mesyuarat ni, boleh? Boleh. Boleh. Ada sahabat-sahabat PGB nak tanya soalan ke? Dipersilakan. Silakan sahabat-sahabat PGB, wakil-wakil PGB. Faham semua dah ke?
InsyaAllah kot. Kalau ada nak tanya, Faham. Okey, terima kasih Cikgu Mazidah. Okey, kalau ada apa-apa jangan di peringkat PPD Marang di bawah pengurusan bencana ialah dulu Cikgu Amiruddin, sekarang ni Cikgu Azli lah. Jadi apa-apa jangan jangan sembunyikan ataupun jangan tidak melakukan terutama sekolah-sekolah banjir kita lah. Yang pertama ialah kita nak dapatkan penggantian lah atau peruntukan untuk pembaikian. Yang kedua ialah kita bimbang kalau sekolah tidak melakukan bila berlaku apa-apa kejadian, na'udzubillah lah. Jadi dia akan jadi masalah pada kita. Kenapa tidak lapor Jadi sekarang ni tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua, medsos kita ni sangat cepat lah. Jadi ini kita menimbulkan rasa kekhawatiran kita lah. Kalau sekolah banjir kan, banjir kat sini ialah banjir yang kita masukkan ialah banjir yang sehingga mengganggu PDP lah masuk dalam kelas. Kalau sekadar banjir di dalam longkang ataupun di padang-padang tu tak payah buat laporan lah. Yang itu tidak menjejaskan aktiviti persekolahan. Yang kita masukkan ni lah bila masuk kelas macam itu di SMK Tun Telanai contohnya kan. Yang itu kena buat pelaporan lah. Kita bimbang ada apa-apa kejadian jika kita tak lapor, dia akan balik semula pada kita lah sebagai ketua jabatan di sekolah. Jadi saya buka kalau tak ada lagi, kalau nak tanya. Baik, kalau tak ada, saya harap apa yang saya bentangkan hari ini dipahami. Nanti saya akan minta dikongsikan surat berkeliling yang saya terangkan tadi dan juga surat kesiapsiagaan tadi, peringatan kesiapsiagaan bencana tadi saya masih belum terima daripada BPSS. Kalau ada kita akan segerakan berkongsi dengan sahabat-sahabat di sekolah. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kerana mendengar. Terima kasih banyak PPD Marang, Cikgu Huda, Cikgu Azli kerana memberi ruang pada saya untuk berkongsi pada petang ni. Terima kasih juga pada sahabat kita Cik Amizan daripada JKM kerana meluangkan masa lah untuk sama-sama kita berkongsi dengan warga pendidikan berkenaan dengan persediaan bencana kita ya. Jadi sekadar tu sila Cikgu Huda. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih banyak kepada Tuan KPPK. Sama-sama. Baik. Cikgu Ismail bin Ma'ali di atas penerangan yang cukup detail dan jelas tadi, termasuk infografi dan juga link yang perlu kita isi nanti. Okey, pesanan saya kepada wakil-wakil yang mewakili guru besar dan juga pengetua lah, supaya penerangan yang kita dapat pada petang ini nanti kita kena buat balik di peringkat sekolah, buat penerangan yang jelas kepada tuan pengetua dan guru besar selaku ketua jabatan lah, supaya mereka jelas dan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim timur laut ini dalam keadaan yang amat tinggi lah. Jadi saya mengharaplah wakil-wakil hari ini dapat menyampaikan segala maklumat yang telah diterima hari ini kepada pihak PGB. Dan seterusnya saya meminta Cik Amizan lah. Cikgu Huda, Cikgu Huda. Ya Tuan. Saya minta izin untuk keluar. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih belaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya Cik Amizan ada di talian tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada cikgu. Boleh kalau Cik Amizan bagi sedikit penerangan sebagaimana yang Cik Amizan dapat di majlis daerah Roni lah untuk persiapan banjir daerah Marang. Sila Tuan. Okey, terima kasih. Jelas cikgu Hello, jelas ke? Jelas Tuan. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi menjemput JKM untuk berkongsi pengalaman lah untuk bencana banjir dari skup JKM pada hari ini. Okey, hari ini saya Mirza bin Cik Aziz sebagai pegawai kebajikan masyarakat daerah Marang.
Ini saya akan berkongsi lah cikgu, berkongsi berkaitan dengan bencana banjir yang melibatkan bidang kuasa JKM. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah berkaitan dengan banjir sebelum-sebelum ni yang memberikan kerjasama yang baiklah kepada JKM, sebab kita amat-amat memerlukan kerjasama dan juga sokongan daripada pihak sekolah sebenarnya. Kalau kita tengok bencana pada sebelum ini, untuk makluman semualah, sebanyak ada 8 PPS yang melibatkan sekolah pada tahun lepas dan 2 PPS yang melibatkan dewan. Jadi kalau kita ikut data daripada JKM ni, kita ada sebanyak sekolah rendah 26 buah dan juga sekolah menengah ada 10 buah yang telah disahkan di dalam mesyuarat oleh Tuan DO lah. PPS ni PPS yang secara keseluruhan di daerah Mara, dan kita akan tengok sekejap lagi slide saya berkaitan dengan PPS yang aktif. Sebab kalau ikut kita ada 59 PPS, cuma yang aktif dia tak sampai 59 lah. Seperti yang Cikgu Ismail maklum tadi, berkaitan dengan sukarelawan, memang betul di bawah JKM kita ada pendaftaran untuk sukarelawan lah. Cumanya kalau ikut perbincangan daripada HQ Putrajaya, sukarelawan ni memang dia akan diberikan allowance sebenarnya, tapi setakat mana dia bayar allowance tu kita pun tak pasti lagi. Nanti kalau dapat info saya akan update lah kepada pihak Ustia. Okey, saya share slide sekejap Okey, ni merupakan peranan bawah JKM. Kita bertindak atas arahan nama nombor 1 sebenarnya. Ini yang lama. Kita base kepada 3 ni lah cikgu, berkaitan dengan garis panduan, arahan amal dan juga PATO daripada JKM. Okey, kalau kita tengok dalam arahan nama nombor 1 ni, kita ada 4 lah peranan bawah JKM, iaitu satunya menyedia dan menyelenggara PPS, yang kedua menyediakan dan mengedar bantuan makanan, yang ketiga pendaftaran masa bencana, dan juga 4 bimbingan nasihat dan juga kaunseling kepada masa bencana lah. Ni di peringkat pasca pemulihan. Okey, kita akan bertindak dalam 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan juga pemulihan pasca bencana. Okey, saya cuma nak tekan kepada untuk makluman di Marang kita ada 2 tempat berkapasiti besar. Yang ini tak melibatkan sekolah lah, dia bawa institusi pendidikan. Kita ada kapasiti bersederhana 38, kapasiti kecil 19. Jumlah keseluruhan adalah 59 buah PPS yang disahkan di bawah di daerah Mara. Okey, ini merupakan PPS yang aktif, iaitu sebanyak 15 PPS yang boleh melibatkan seramai 5,250 mangsa banjir. Okey, cuma saya nak highlightkan di PPS kita ada 7 jawatankuasa sebenarnya cikgu. Yang pertama pengurus, iaitu di kalangan pegawai JKM sendiri. Kemudian penyelia. Pada tahun lepas kita dah buat perbincangan dengan Cikgu Amiruddin berkaitan dengan penyelia. Sebab penyelia ni kita nak lantik di kalangan cikgu juga cikgu. Kalau melibatkan sekolah. Sebabnya banyak miscommunication yang kita detect lah pada tahun lepas, yang antara cikgu dan juga agensi lain tu dan juga JKM, yang ada yang sekolah buka tapi cikgu tak tahu kebajikan masa banjir, makanan tak tahu kat mana, bekalan dan sebagainya. Iaitu miscommunication. Sebab sebelum ni kita lantik penyelia ni di kalangan GPKK. Jadi kita dah buat perbincangan untuk melantiklah cikgu untuk menyelia di PPS kalau yang melibatkan sekolah. Kalau kita tengok ada 7 jawatankuasa, kalau jawatankuasa ini bertindak atas peranan masing-masing, kita tengok di PPS tu dia takkan ada masalah lah. Sebab dia ada pendaftaran mangsa,
bekalan keperluan, makanan, kebersihan, kesihatan dan keselamatan, aktiviti dan juga sukarelawan yang perlu dilantik, dan kita akan memperkemaskan pelantikan ni pada tahun ni lah. Okey. Untuk jawatankuasa pendaftaran, seperti yang Encik Ismail maklum tadi, di JKM kita dah ada sistem kita, cikgu. Sistem yang diberi nama My IB JKM. Saya ada share dekat chat kat sebelah tu untuk apps pendaftaran masa banjir. Pendaftaran masa banjir ni dia masa dia perlu daftar secara kendiri. Bila berlaku banjir, masa berpindah ke PPS, di radius PPS tu kita akan buka berapa jauh dan dia akan check in bahawa dia berada di PPS tersebut. Masuk daftar. Jadi untuk manual dah tak ada dah. Nama JKM dah stop untuk secara manual, semua dia guna sistem. Sekarang ni kita tengah buat kempen pendaftaran awal masa banjir. At least bila banjir, masa banjir just log in masuk dalam sistem, dia just check in sahaja. Lepas tutup PPS, dia log out untuk log out keluar daripada sistem tersebut. Sebabnya untuk pembayar wang ihsan BWA, dia di bawah NAKMA. Tapi NAKMA akan ambil senarai tu daripada sistem JKM ni. Lepas PPS ditutup, dalam masa 2 ataupun 3 hari, bantuan tersebut dia akan direct masuk ke akaun masa tersebut. Jadi kalau sebelum ni dia ambil masa dalam 4 bulan ke 5 bulan untuk dibayar. Tapi kali ni tak. Dia akan ambil masa selama 2 hari ke 3 hari je untuk terus masuk ke akaun masa banjir masing-masing. Lepas itulah kita sedang mempergiatkan pendaftaran IBJKM ni. Kalau ikut statistik sekarang ni, kita ada 600 yang dah berdaftar. Kalau tahun lepas kita ada 800 ketua isi rumah yang dapat BWI. Jadi kita perlu 400 lagi lah untuk kita selesa apabila berlaku banjir dan didaftarkan. Okey. Untuk peranan jawatankuasa bekalan keperluan, untuk makluman cikgu semua, sekarang ni JKM tengah buat penghantaran bekalan keperluan ke setiap PPS yang melibatkan sekolah. Jadi kita dah mula untuk fasa pertama, kita telah hantar, dan dia akan ada fasa kedua, fasa ketiga dan seterusnya lah, cikgu. Dan untuk makanan, jawatankuasa makanan, di daerah Marang makanan dibuat secara pack food, dimasak oleh caterer dan dihantar ke setiap PPS. Sebab kalau daerah lain dia ada lagi yang masak di PPS, masak sadi, behun, nasi dan sebagainya. Di daerah Marang semua PPS akan dibuat oleh caterer lah. Okey, untuk kesihatan dan kebersihan. Yang ini kita dapat kerjasama daripada KKM dari segi fogging, first aid dan juga nasihat kepada caterer berkaitan dengan pembungkusan makanan dan juga menu sihat lah. Menu sihat untuk masa banjir. Sebab sebelum ni tak ada KKM, kita tak libatkan KKM. Jadi menu yang diberi kepada masa banjir ada menu yang tak berkhasiat lah. Sekarang ni KKM dah cadang kepada JKM menu-menu yang sihat yang boleh dibekalkan kepada masa banjir. Okey, untuk jawatankuasa keselamatan. Ni kita dapat kerjasama daripada PDRM, Rela dan juga lain-lain agensi lah. Okey, untuk jawatankuasa aktiviti pula, ni berkaitan dengan pasca banjir, zon hijau. Jawatankuasa aktiviti ni dia melibatkan kepada kaunselor lah, tim kaunselor. Apabila banjir berada dalam zon hijau, tim kaunselor akan turun ke setiap PPS untuk melaksanakan aktiviti bersama mangsa banjir.
yang melibatkan kanak-kanak, warga emas dan sebagainya. Ia juga melibatkan kerjasama daripada KKM, KPM, JAKI, LPKM, GPW dan juga KEMAS yang akan melaksanakan aktiviti. Okey, untuk Jawatankuasa Sukarelawan di bawah JKM kita ada Jawatankuasa Sukarelawan yang berdaftar di bawah JKM. Tapi untuk masa sekarang ni kita ada beberapa yang aktif tapi belum lagi diluluskan untuk allowance. Once ada hitam putih berkaitan dengan allowance, nanti saya akan maklum kepada cikgu lah. Okey. Ni berkaitan dengan untuk makluman lah, untuk makluman pihak sekolah. Kita di Mara ni kita ada satu store, iaitu di pejabat JKM sendiri, dan kita kelebihan kepada kita adanya depo simpanan keperluan bencana negeri yang berada di Marang. Jadi bila ada keperluan yang terdesak, kita tak jauh sangatlah untuk pergi ambil di depo negeri ni untuk kawasan Marang. Okey, latihan dan simulasi kita dah buat di Wakaf Tapai baru-baru ni berkaitan dengan pendaftaran saja. Lepas tu peringkat semasa banjir berlaku, pembukaan pusat pemindahan ni kita akan dapat arahan daripada PDRM sebenarnya untuk buka PPS. Kemudian bila PPS itu dibuka, barulah JKM akan pergi di PPS. Jika PPS itu berada di zon hijau. Kalau PPS itu terputus hubungan dan PDRM tak bagi JKM masuk, kita tak boleh nak masuk jugalah. Sebab tugasan JKM adalah di zon hijau sahaja. Okey, ni merupakan contoh makanan retop. Makanan retop ni untuk makluman cikgu-cikgu juga. Makanan retop ni kita bagi semasa itu berpindah kali pertama. Contohnya kalau dia berpindah pukul 2 pagi, okey, kita akan bagi makanan retop ni, makanan segera. Makanan segera ni just masukkan air sahaja, air pahit. Kemudian dia akan dipanaskan melalui bahan yang berada dalam ni lah. Dia untuk makanan segera, untuk kali pertama. Esok pagi kita akan hantar makanan yang telah dimasak lah. Okey, ini merupakan item makanan dan barang keperluan asas. Yang ini saya akan bagi kepada urus dia untuk makluman je lah, cikgu, untuk makluman apa yang JKM bekalkan. Okey. Biasanya kalau ni makanan yang kita hantar, sardin, beras dan sebagainya, biasanya dia akan bertahan selama 3 hari. Yang ini kita tak melibatkan JMR lah. Kecuali kalau sekolah yang perlu masak. Cikgu di sekolah tu dia kata dia nak masak untuk bersama orang kampung, boleh maklum kepada JKM untuk kita hantar barang-barang untuk masak. Contohnya beras, sardin, bihun dan sebagainya. Okay, ini khidmat kaunseling di bawah unit psikologi dan juga kaunseling akan memberi bimbingan dan kaunseling kepada masa-masa banjir yang trauma dan sebagainya lah. Okay, ini ruang aktiviti pengusaha sekolah dan sebagainya. Okay, ini peringkat selepas bencana. Okay, selepas bencana, jika ada apa-apa kerosakan di pusat PPS, boleh maklum kepada JKM untuk kita panjangkan kepada mesyuarat GPBD di peringkat daerah. Bimbingan dan kaunseling untuk menjalankan intervensi krisis. Sebab kalau kita tengok di Kampung Raja di Dungu itu, yang banjir besar, banyak ramai masa-masa banjir yang mengalami trauma. Jadi tim bimbingan dan kaunseling akan pergilah di Kampung Raja, sebab tim kaunseling ini juga melibatkan sekolah sebenarnya. Dia ada satu tim dia akan bergerak dalam berkumpulan lah untuk menangani apa-apa sahaja krisis yang berlaku sepanjang banjir tersebut. Kemudian kita ada postmortem di peringkat pejabat kita dan juga di peringkat daerah sekali dia akan ada postmortem. Okey, setakat ni itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan cikgu?
Okey, cikgu, Puan Pengetua, Guru Besar ataupun wakil-wakil, jika ada soalan boleh kemukakan kepada Cik Azmizan kita lah yang bersama dalam talian pada petang ini. Dia pakai MOE lah. JKM, silakan. Kalau tak ada apa-apa, kita Cik Azmizan ada apa-apa lagi dah? Tak ada dah? Setakat ni saja pada saya, cikgu. Cumanya saya nak tekankan juga berkaitan dengan pendaftaran JKM tu, cikgu. Sebabnya orang kampung ni yang mana tak boleh nak daftar, boleh direct kepada pejabat kita ataupun pergi ke tempat-tempat yang kita akan buat kempen nanti untuk kita daftar. Sebabnya kita takut terlepas pandang untuk permohonan BWA nanti. Dan satu lagi, cikgu, kita juga mengharapkan jika ada NGO ataupun badan-badan beruniform yang boleh join JKM untuk pendaftaran masa banjir, pada hari banjir, dan nak join JKM, kita amat-amat mengalu-alukan lah, cikgu. Contohnya PBSM, sebab rakan-rakan strategi kita PBSM dia pada tahun ni dia akan bersama-sama dengan JKM untuk bantu dari segi pendaftaran. Contohnya rela membantu JKM dari segi pengagihan barang dan sebagainya. Jadi kalau ada mana-mana badan-badan beruniform yang boleh bantu JKM, kita amat-amat mengalu-alukan lah, cikgu. Terima kasih ya, dok. Okey, terima kasih pada sahabat saya Encik Amizan, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Maran, di atas penerangan yang cukup jelas tadi, dan rakan-rakan guru semua, sahabat-sahabat yang berada talian. Terima kasih juga. Jika ada apa-apa soalan boleh kemukakanlah, ataupun untuk membantu pihak JKM tadi sebagaimana yang diterangkan oleh Encik Amizan, boleh kita sama-sama meminta atau membuat bahan kepada masyarakat kampung supaya sama-sama lah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh JKM dalam sistem Play Store tu nanti untuk memudahkan untuk bantuan dan sebagainya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya bagi ruang lagi 2-3 minit. Kalau tak ada, kita tutup je lah perjumpaan kita pada petang ini. Tuan Lee, ada apa-apa? Tak ada. Okey, sahabat-sahabat pengetua, guru besar semua di talian, ada apa-apa soalan yang rasa masih terbuku tak jelas ke? Tak ada? Semua jelas ya? Dah semua jelas, terima kasih. Ya, jelas. Jelas, okey. Terima kasih. Saya ucapkan kepada sekali lagi kepada Cik Azmizan bin Cik Aziz di atas kesudian beliau meluangkan masa dan membuat pembentangan berkaitan dengan kesiapsiagaan kita menghadapi banjir, dan Cikgu Ismail juga telah membuat juga tadi satu pembentangan, dan kita harap semua maklumat yang kita telah dapat pada petang ini dapat kita jadikan sebagai garis panduan untuk kita menghadapi MTL musim Timur Laut yang bakal kita tempuhi nanti. Jika tidak ada apa-apa lagi pertanyaan dan semua dah jelas, kita akhirilah perjumpaan kita pada petang ini. Kita tangguh dulu perjumpaan kita pada petang ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarat. Okey, sekian, terima kasih semua di atas komitmen yang telah diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam.